seolah-olah adalah satu ruang untuk ahli persatuan tersebut dan juga AMT dan juga ahli majlis mesyuarat untuk berhimpun bersama-sama pada satu hari dalam satu tempat untuk membincangkan perkara-perkara yang berlaku sepanjang tahun pentadbiran tersebut. Di mana dalam mesyuarat agung tersebut kita akan mendapati adanya agenda yang telah disusun dan dalam agenda tersebut terdapat beberapa perkara. Antaranya yang pertama sekali adalah perbentangan laporan, terutama sekali laporan aktiviti dan juga laporan kewangan. Dan ini penting supaya ahli tahu apakah aktiviti ataupun bagaimana perjalanan persatuan tersebut sepanjang tahun pentadbiran tersebut. Begitu juga dengan keluar masuknya wang persatuan. Kerana ini memang adalah hak ahli untuk mengetahui apakah yang telah persatuan lakukan untuk persatuan dan juga ahli-ahlinya dan ke mana wang perginya wang persatuan. Antara agenda yang terdapat dalam mesyuarat agung adalah perbincangan berkaitan dengan perlembagaan. Kerana perlembagaan persatuan tidak boleh dibincangkan ataupun tidak boleh dipinda dan juga dikuatkuasakan tanpa melibatkan ahli. Maksudnya perlembagaan itu dia bukan hak ataupun kuasa majlis tertinggi semata-mata, majlis mesyuarat semata-mata, tetapi dia adalah atas persepakatan ahli. Di antara tujuan utama mesyuarat agung ni dia kita panggil nak bermuhasabah. Program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang tahun pemerintahan yang berlaku. Kita cari jalan penyelesaian dia. Itu dipanggil, dapat jalan penyelesaian, itu dipanggil resolusi. Itu dia tujuan utama kita nak dapatkan masalah dia. Kita nak maksudnya muhasabah ni nak memperbaiki. Maksudnya akan datang pemerintahan yang akan datang naik, dia akan baiki. Hasil daripada yang mesyuarat agung ini adalah supaya segala perkara yang dibincangkan melibatkan perlembagaan, melibatkan cadangan-cadangan ahli dapat dijadikan resolusi dan juga dapat digunapakai ataupun dikuatkuasakan untuk memantapkan lagi dari sudut perjalanan persatuan itu dan juga dari sudut pengurusan persatuan, melibatkan kewangan, melibatkan ahli punya kebajikan, melibatkan ahli punya keselamatan dan sebagainya lah. So harapan saya kepada sidang pendengar, kepada ahli-ahli permai, gunakan mesyuarat agung ini sebagai yang sememangnya adalah hak kita, bukan hak majlis tertinggi semata-mata, majlis mesyuarat, ahli majlis mesyuarat semata-mata, tetapi adalah hak kita. Kita gunakan sebaiknya, kita gunakan sebagai lapangan untuk kita mengemukakan pandangan pandangan kita, untuk kita memajukan persatuan kita. Kadang-kadang kita jadikan ini tempat kita nak berkuat, kenal. Penting sebab manusia ni tak dapat lari daripada saling memerlukan lah. Sebab kita nama manusia kita lemah, saling memerlukan orang lain. Kita tak boleh nak menyendiri. Kita tak boleh nak kata kita ni nak duduk seseorang nak belajar je tunggu tak. Kita tanggungjawab sebagai manusia khalifah dalam bumi ni. Khalifah ni dia ada kaitan dengan orang lain. Setiap orang tu ada tanggungjawab daripada orang lain. Pada diri sendiri yang pertama anfusakum. Ayat Quran sebut anfusakum. Itu diri kamu jaga. Bukan itu saja, tak cukup. Wa ahlikum nar. Kita di sini adalah kawan-kawan kita kan. Ahli rumah kita dan yang besar kita kat sini permai. Kita ada tanggungjawab akan dipersoalkan. Kita meraihkan kedatangan kita juga penting dalam setiap aktiviti permainan. Kalau buat program ahli tak datang, tak guna juga.
Kalau AMT itu mesyuarat agung, itu bermesyuarat. Kalau contohnya mesyuarat agung yang dilaksanakan, hanya yang datang segelintir saja. Segelintir saja. Dia tak akan dapat kata sepakat. Tak akan ahli-ahli tak tahu apa kadang-kadang mesyuarat agung itu pun apa saja, apa yang berlaku dalam mesyuarat agung tak tahu. Paling kurang kita dapat tahulah kalau kita datang mesyuarat agung contohnya, kita akan dapat tahu setiap apa yang berlaku dalam masyarakat Permai. Dan apa orang kata kepada persatuan juga adalah saya harapkan dapat menggunakan segala kelebihan segala kepakaran yang ada dalam ahli daripada bidang perubatannya, daripada bidang pergigiannya, daripada bidang agamanya. Saya harapkan adalah kita kurang bercakap tentang kekurangan orang, tapi kita lihatlah kepada kelebihan yang ada dan kita gunakanlah kelebihan yang ada. Selama mana kita duduk kat Permai ni, kita duduk dekat bumi Jordan ni, kita ambil lah peluang yang kita ada. Dan juga selama mana umur yang kita ada sekarang lah, umur sebagai seorang student. Student ni kita belajar. Permai ni platform kita untuk belajar, kita untuk bermasyarakat. Apa saja peluang yang kita dapat, kita ambil. Apa saja peluang yang kita boleh ambil, yang membagi kita sama ada jawatan, apa sajalah. Peluang-peluang jadi JK tak kira lah, walaupun kita nak buat, kita belajar. Ini dia peluang dia. Salah tak apa, sebab kita nama sebagai seorang student belajar. Orang tak akan marah. Kita baiki lagi. Dan kalau kita makin biasa, insyaAllah